Hai brother sister, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cahya Tri Channel. Terima kasih banyak untuk kamu yang sudah klik video ini. Jumpa bersama aku Cahyo, brother sister. Kali ini aku akan reaction video mengenai Malaysia, brother sister. Untuk kamu yang belum tahu mengenai channel ini, jadi channel ini banyak reaction video Malaysia dan juga Aceh, brother sister. Jadi untuk kamu yang ingin kenal Aceh lebih dekat dan juga Malaysia, silakan kalian subscribe channel ini, tonton video-video di channel ini. Semoga channel ini bisa memberikan hiburan dan inspirasi untuk kamu, untuk kalian semua tentunya, terutama mengenai Aceh dan juga Malaysia. Nah, untuk Malaysia ini, brother sister, aku namain konten ini reaction spesial Malaysia ya. Kalau Aceh kan aku namain kontennya reaction istimewa Aceh. Jadi khusus Malaysia ini aku akan namain reaction spesial Malaysia ya. Oke? Setuju ya? Setuju aja namanya. Nah, brother sister, kali ini ya, di kesempatan kali ini aku akan reaction video ini dari Faktau Channel. Ya, jadi di sini judulnya 15 benda-benda pertama yang wujud di Malaysia kau orang takkan sangka ya. Jadi maksudnya mungkin 15 benda yang pertama kali ada di Malaysia gitu ya, brother sister ya. Nah, apa aja sih? Langsung aja nih brother sister, daripada penasaran, kita nonton videonya sama-sama gimana reaction aku dan gimana reaction kalian semua. Cek play. Terima kasih kepada mereka yang berikan cadangan untuk video kali ini. Pada mereka yang lain yang nak berikan cadangan, sangatlah dialu-alukan. Komen saja dekat bawah. Faktau Channel, silakan dalam subscribe kehidupan kalau udah kita tentunya. pasti akan ada perkara yang berlaku buat pertama kali kan. Sebagai contoh, pertama kali kita merangkak, pertama kali kita berjalan, pertama kali kita naik basikal, membeli kereta, jatuh cinta, putus cinta, dan pertama kali kita kalah main game online. Macam tu juga semua benda yang ada di Malaysia ini, termasuklah benda yang korang gunakan hari-hari. Tapi pernah tak korang terfikir, bilakah pertama kali wujud kebanyakan benda yang ada di Malaysia ini? Oleh itu, tanpa membuang masa, jom kita pergi ke masa lampau. Wow, keren ya. 15 benda-benda pertama yang wujud di Malaysia. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Faktau tau. Dan jangan lupa tekan loceng. Jangan lupa ya, loncengnya juga penting ya. Kereta pertama di Malaysia. Korang perasan tak? Ya? Kebanyakan nombor plat di kenderaan mesti bermula dengan huruf awal negeri tersebut. Seperti contoh, nombor plat Terengganu bermula dengan T dan Johor bermula dengan J kan? Tapi kenapa Perak bermula dengan A? Ini kerana kereta pertama di Malaysia berasal dari negeri Perak, kerana dikatakan penduduk di Perak merupakan orang yang pertama mampu memakai kereta, dan Perak juga mencatatkan jumlah pemilikan kenderaan yang paling tinggi ketika itu. Tapi kebanyakan kereta yang dipakai di negeri ini pada waktu itu bukanlah dari penduduk tanah Melayu itu sendiri, tetapi dipakai oleh pegawai British yang bertugas di Perak. Kalau korang nak tahu, banyak benda pertama yang berlaku di Malaysia ini kebanyakannya bermula di Perak. Ini kerana Perak yang terkenal dengan sumber biji besi menjadi antara pusat industri yang pesat semasa kedatangan British. Jadi di dalam senarai video ini, banyak yang wujud pertama kali di Perak. 14. Lebuh raya pertama di Malaysia. Disebabkan Perak merupakan negeri yang pertama memiliki kereta, mestilah lebuh raya yang pertama juga berada di Perak. Lebuh raya pertama di Malaysia ialah lebuh raya yang menghubungkan Tanjung Malim dan Slim River. Lebuh raya ini pada awalnya merupakan sebahagian daripada laluan Persekutuan 1 dan kemudian telah dinaik taraf menjadi lebuh raya pada tahun 1966. Kutipan tol pula bermula pada 16 Mac 1966 pukul 6 pagi, dan kadar tol pada masa itu hanyalah 50 sen untuk kereta dan RM1 untuk bas dan lori. Motor pun tak terkecuali tau, kena bayar 20 sen. Masih bayar 13. Kalau sekarang gratis ya di Malaysia ya, pertama di Malaysia. Setiap kali raya mesti lagu-lagu raya akan berkumandangkan. Kalau tak ada lagu raya ni, rasa macam tak lengkaplah raya kita. Bermacam-macam versi ada. Walau bagaimanapun, mesti lagu raya klasik yang akan menjadi pilihan kita kan. Kalau korang nak tahu, lagu raya pertama yang dirakamkan di tanah Melayu adalah pada tahun 1936
yang dinyanyikan oleh Miss Aminah dan dicipta 1936. oleh Tengku Ali Basha atau Cik Ara Bangsawan. Tengku Ali Basha. Tengku berarti apa dari Aceh ya? Tengku kan? 12. Aceh ya? Lampu isyarat gantung pertama di Malaysia. Lampu isyarat gantung atau lampu isyarat berkabel merupakan teknologi yang terkenal di Amerika Syarikat. Bagaimanapun di Malaysia juga terdapat lampu isyarat gantung ni tau. Dan ia hanya terdapat di Perak. Ia mula dibina pada tahun 2013 di persimpangan Felkra Nasaruddin bagi memudahkan pengguna jalan raya keluar masuk dari jalan Ipoh Lumut. Lampu isyarat ini merupakan yang pertama dan satu-satunya lampu isyarat gantung yang terdapat di Malaysia. 11. Tasik buatan manusia pertama di Malaysia. Tasik Bukit Merah yang terletak di utara negeri Perak merupakan tasik buatan manusia yang pertama di Malaysia. Tasik ini telah terbina pada tahun 1906 ketika pemerintahan Sultan Perak yang ke-28 iaitu Sultan Idris pertama. Tasik ini terbentuk dari pembinaan sebuah empangan iaitu Empangan Bukit Merah yang telah menenggelamkan sebahagian kawasan di sekitar kawasan tasik tersebut dan menyebabkan terhasilnya sebuah tasik air tawar yang luas. Tasik Bukit Merah merupakan satu-satunya tasik air tawar yang mempunyai landasan kereta api yang merentasi tasik tersebut. Betul ya. 10. Masjid pertama di Malaysia. Fak tahu tak jumpa masjid yang pertama dibina di Malaysia, tapi Fak tahu jumpa masjid yang tertua di Malaysia iaitu Masjid Kampung Laut yang terletak di Nilampuri, Kelantan. Dikatakan masjid ini menguatkan hujah kedatangan Islam di negara kita datang dari arah timur dan bukannya dari arah barat. Ini kerana rekaan seni binanya yang berasaskan masyarakat Champa. Namun pada tahun 2020, sebuah masjid yang dijumpai di Melaka iaitu Masjid Kampung Belimbing telah diiktiraf sebagai masjid yang paling tua di mana dikatakan dibina sekitar abad ke-15 ketika zaman Kesultanan Melayu Melaka. Bagaimanapun masjid itu sudah runtuh dan terbiar usang. Mungkinkah ini masjid yang pertama dibina di tanah Melayu? 9. Landasan kereta api pertama di Malaysia. Seperti yang korang semua tahu, kereta api tanah Melayu telah bermula sejak era zaman kedatangan British. Landasan kereta api tanah Melayu yang pertama dibina di Malaysia adalah pada tahun 1882 dan terletak di Taiping. Bagaimanapun stesen ini dibuka secara rasmi pada tahun 1885 oleh Sir Haglo iaitu residen British Perak yang keempat ketika itu. Landasan sepanjang 13.28 km ini bertujuan menghubungkan pelombongan di Larut dengan pelabuhan terdekat iaitu Port Well, kini dikenali sebagai Sepetang, dengan tujuan untuk memudahkan perjalanan keluar masuk buruh dan pelombong ke tempat pekerjaan. 8. Panggung wayang pertama di Malaysia. Korang semua mesti tahu panggung wayang pertama yang dibina di tanah Melayu adalah pada tahun 1907 di Singapura. Namun pada tahun 1965 Singapura telah berpisah dengan Malaysia. So, tak boleh nak cakap panggung wayang pertama di Malaysia lah kan? Di Malaysia, panggung wayang yang tertua merupakan Teater Coliseum yang terletak di Kuala Lumpur. Ia telah dibina pada tahun 1921 oleh keluarga Chua yang dipelopori oleh Chua Cheng Bo. Bangunan ni masih ada lagi sehingga hari ini tau. Cuma ianya telah diubah suai mengikut peredaran zaman. Benar. Ya, jadi 7. Telefon pertama di Malaysia. Ketika zaman pemerintahan British, pihak British telah menghadapi masalah besar dalam perhubungan dengan kawasan luar pada ketika itu disebabkan keadaan geografi di tanah Melayu yang berhutan tebal dengan paya yang luas. Disebabkan itulah, pihak British telah mencari alternatif lain dengan membina talian telefon yang pertama pada awal tahun 1886. Talian telefon itu tergantung merentasi hutan sepanjang 27 batu dari pejabat residen British Sir Haglo di Kuala Kangsar ke pejabat pembantu residen di Taiping, Perak. Ini telah menjadikan negeri Perak merupakan negeri pertama di Malaysia yang mempunyai talian telefon dan telegram. 6. Mata wang pertama di Malaysia.
Mata wang wang. kertas Malaysia Mata wang. mula dikeluarkan oleh Bank Negara Bank Malaysia, Negara Malaysia pada bulan Jun 1967. Di muka hadapan wang kertas tersebut terdapat gambar potret Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang pertama, beserta perkataan sah diperlakukan, diikuti tanda tangan daripada Tun Ismail bin Muhammad Ali, iaitu anak Malaysia pertama yang menjadi Gabenor Bank Negara Malaysia. Wang tersebut terdiri daripada 6 jenis nilai, iaitu RM1, RM5, RM10, RM50 dan RM100. Manakala wang kertas RM1000 telah dikeluarkan pada 2 September 1968. 5. Muzium pertama di Malaysia. Muzium Perak yang terletak di Taiping ini dibina pada tahun 1883 dan merupakan muzium pertama yang ditubuhkan di Malaysia dengan mengambil konsep masyarakat India dan Eropah sebagai seni binanya. Idea ini dicetuskan oleh Sir Haglo kerana beliau merasakan perlunya sebuah tempat untuk dijadikan pusat penyelidikan dan pengumpulan bahan sejarah, budaya dan alam semula jadi negara. Muzium yang berusia 138 tahun ini mempunyai pelbagai barang-barang peninggalan bersejarah di mana sebahagian daripadanya telah diklasifikasikan sebagai koleksi rare yang berusia lebih 100 tahun. 4. 100 tahun ya. McDonald's pertama di Malaysia. McDonald's pertama. McDonald's telah membuka cawangan pertamanya di Malaysia pada tahun 1982 yang terletak di Jalan 82 Bukit ya, di Bintang, Malaysia. Kuala Lumpur. Sempena hari Kuala pembukaan Lumpur, bersejarah itu, McDonald's telah menghadiahkan Ramai, ya. pelanggannya yang pertama kali membeli burger Big Mac dengan memberinya satu Big Mac percuma setiap minggu selama setahun. Pada tahun 2019, cawangan itu telah menukar nama McDonald's kepada McD sebagai simbolik panggilan rakyat McD. Malaysia sempena meraihkan Benar-benar ini Bulan ya, Kemerdekaan. Ejaannya ya, McD. 3. KFC pertama di Malaysia. KFC Kalau pertama tadi di Malaysia. ada McD, Tanda kali apa ini ni? mestilah ada KFC pula. Restoran ayam goreng ini sampai ke Malaysia buat pertama kalinya pada tahun 1973 di Jalan 73, Tuanku jadi Abdul Rahman jual McD memang, yang ya. terletak di Kuala Lumpur. Pada Kuala ketika Lumpur. itu, semua pelayan yang lengkap berpakaian uniform KFC akan datang mengambil pesanan dan segala-galanya siap terhidang di atas meja. Bukan macam sekarang, kena beratur dekat kaunter. Tapi menu pada zaman dahulu tidak banyak pilihan seperti sekarang. Malah ayam goreng mereka cuma ada original saja. Belum ada lagi pilihan spicy. Apa yang menariknya, snack plate pada ketika itu hanya berharga RM3.95 Oh, manakala dinner plate pula berharga RM4.95. 2. Pusat membeli belah pertama di Malaysia. Ampang Pusat Park membeli belah. yang terletak berhampiran dengan Suria KLCC Kuala Lumpur ini merupakan pusat membeli belah yang pertama dibina di Malaysia. Murah-murah kali Ia telah sini, ya. dibina pada tahun 1972 dan mula Nampak. dibuka pada orang ramai pada 15 Mac 1973. Kompleks yang dibangunkan oleh syarikat Low Keng Huat Brothers Realty Sedia Berhad ini mempunyai sebanyak 250 lot premis yang menjual pelbagai jenis barangan keperluan. Setelah hampir 45 tahun beroperasi, akhirnya pusat membeli belah itu telah mengumumkan penutupan pada 31 Disember ya? 2017 dan dirobohkan pada tahun 2018 untuk memberi ruang Oh, kepada betul. projek pembangunan MRT. 1. Ini. Oh, satu apa Kereta ni? buatan Malaysia yang pertama. Kereta Bermula buatan dengan Malaysia. kereta, Oh, mestilah kena mobil berakhir buatan Malaysia, dengan ya. kereta juga. Kereta Ha, buatan ha. Malaysia yang pertama di Malaysia tak lain tak bukan, mestilah kereta yang menjadi kebanggaan negara, iaitu Proton Saga. Kereta Iya, ini telah Proton. dilancarkan pada tahun 1985 oleh Perdana Kapan Menteri buat keempat ternyata, Malaysia, iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad. Malah kereta ini juga telah terjual lebih 1.2 juta unit sejak pertama kali ia dilancarkan, termasuklah mendapat jualan terlaris di luar negara dengan nama Proton Triple Valve. Hebat kan? Pak tahu ada cerita pasal asal-usul nama kereta ini dalam 10 fakta terunik tentang Malaysia yang rakyatnya sendiri tak tahu. Nama biji saga kan? Korang tahu tak? Oh. Sebenarnya itu bukanlah asal-usul nama Proton Saga. Proton Saga. Oke, di video berikutnya ya. Udah, brother sister, udah selesai nih ya untuk videonya ya. 15 hal atau benda yang pertama ada di Malaysia, brother sister ya. Mulai dari mobil ya.
tempat jalan raya, tempat perbelanjaan ya, terus telepon, brother sister ya. Kebanyakan memang di zaman-zaman Inggris ya, pendudukan Inggris ya di Malaysia, brother sister ya. Dan tadi ada yang dari Aceh tadi ya, apa tadi yang Tengku tadi, brother sister ya. Membuat apa tadi yang pertama di Malaysia tadi ya, luar biasa, masya Allah, tabarakallah. Ya udah brother sister, pokoknya semoga video ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan kalian semua, brother sister. Mohon maaf untuk segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih banyak udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, dan share video ini, dan subscribe channel ini tentunya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, salam bersaudara.